Okey, Assalamualaikum guys dan selamat petang. Okey, review ringkas untuk Proton X90 X90. Merupakan 8-seater. Okey, 8-seater dan variant yang saya naik sekarang ni adalah variant standard. Nak tahu standard, tengok seat sudahlah. Seat fabric. Okey. Ni dia punya panel cantik. Gear knob dia cantik. Floating intelligent head unit. Okay. Ni rupa dia lah. Ni kunci dia. Okay. Sekarang ni kita berada di LRT Laluan Kelana Jaya di USJ. Okay, kita tengok kat luar macam mana. Nampak sebelum kita buka yang ni, cantik tak? The handle dia macam gini. Nice lah. Okay. 48 volt. Ini adalah hybrid. Ini pandangan daripada belakang. Okay, tengok tepi. Sangat besar guys. Puas hati lah. Minyak pun jimat sangat-sangat. Nice. What a nice car. Okay, itu saja saya nak tunjuk review yang sangat ringkas. Kalau berminat untuk dapatkan Proton X90, boleh hubungi saya. Okay. Okay guys, enjoy your ride. Bye bye. Di hari raya, 2 hari di hari raya. Bye bye. Oh yeah.